Okey, van jenazah ni kita baru dapat. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, van ni daripada Masjid Saidina Hamzah, Kampung Batu Muda, Kuala Lumpur. So saya diamanahkan untuk mencantikkan balik van jenazah ni. Jadi apa yang kita buat nanti, body ni kita akan cat balik. Kita akan cat balik luar dan dalam. Lepas tu ni tulisan Jawi ni semua kita akan buat baru. Okey, kita nak bagi cantik. Lepas tu dalam dia pun kita, okey, apa yang tuan dia cakap, kalau boleh dia tak nak ubah lah, pasal pengusung ni dah tak keluar lagi dah tak ada dah, kita tak pakai pengusung ni. Jadi dia nak saya kekalkan pengusung ni. Lepas tu lantai pun dia kata cantik lagi, so tak perlu kita tukar checker plate lah. Jadi saya cakap dengan pihak masjid, kita masih boleh pakai benda ni lagi, so tak perlu tukar, masih cantik. Pengusung ni nanti kita akan bantulah, kita akan cat balik, kita akan gantikan balik dengan tulisan Jawi, kita akan betulkan balik dia punya roda, track dia pun semua. Jadi pengusung ni masih boleh digunakan. Saya rasa memang betul, van jenazah ni memang unik. Jadi saya rasa tak perlu tukar pengusung dia. Dia nak kekalkan pengusung ni yang lama lah. Jadi nanti kita akan tukar ni tulisan Jawi. Tengok van ni memang cantik. Tengok seat dia. Seat pun dia cakap dia tak nak tukar. Memang seat ni saya suka lah, memang cantik. Tengok otak, memang berbaloi lah van jenazah ni dengan dia punya partition dia. Cuma aircon dia kita nak buat, pasal aircon dia ada problem. Saya tak tahu, mungkin dia punya kompresor ke apa. Kita akan check balik, kita akan bantu masjid lah. Lepas tu dalam dia tengok memang cantik, seat dia. Walaupun van ni dah lama, tapi kedalaman dia memang cantik. So saya diamanahkan untuk mencantikkan balik van ni, InsyaAllah. So nanti kita akan buat lagi video. Ni bumper dia jatuh ni. Nanti kita akan buat video, kita akan cantikkan balik. Saya akan tunjukkan ini van yang sebelum, dan kita akan tunjukkan selepas. Alright. Okey, untuk pengetahuan saya di sini pakar penjual van jenazah. Kita ada jual van jenazah baru, kita ada jual van jenazah terpakai, dan kita ada juga buat ubah suai van jenazah ni. Mungkin anda di luar sana ada van lama macam ni, nak ubah suai jadikan van jenazah, kami di sini boleh uruskan. Alright, untuk hari ni insya-Allah kita kongsikan bersama. Untuk hari ni ini saja, kita akan go to next video yang akan datang. Terima kasih. Julai